Dah tahu isteri saya pun ambil bulat betung tadi. Ya. Makan apa? Makan kapsul ke apa? Kapsul dengan sachet. Sachet Salah lah. sekali, Mostly sachet dia sebab perempuan ni suka sachet. Saya Nanti tahu sekali bawa saya. Saya apa maksud dia, kenapa dia perempuan suka sachet tak? Sedap. Saya punya fikir macam ni kan, bukan sachet ni plastik, kita ada mikroplastik dia akan masuk dalam badan semua. Okay. Yang tu ada betul juga tu. Pasal mikroplastik semua bagai. Tetapi disebabkan oleh tak dapat nilai. Betul. Kan? Mikroplastik tu. Sebab Even dalam ni pun ada. Betul, ni pun ada. Sebab tak tolak kemungkinan. Ni adalah scam. Paper cup. Free plastik. Lining diorang buat ni supaya paper ni tak cair. Tak ada apa dia? plastik. Tahu apa dia? Plastik apa? Apa? BPA. Ya plastik ni. BPA. Bisphenol A. Apa yang kita kena sekarang ni? Expose pada kanser weh. Lining makanan tin tu semua BPA. Kan terkejut kan? Buat macam mana? Tin tu BPA. BPA. Siapa kita memang nak kiamat lah dunia maksudnya. Ramai sangat orang kot, 8 bilion orang. Dia pun nak depopulation ke apa. Betul tak? Saya rasa agenda tu tak ada rasa sebab Dok duduk dalam bilik. Dok duduk dalam bilik mesyuarat orang yang net worth ratus-ratus juta. Mesti ada dengar perbualan ni, betul nak depopulation kan? Lekut betul. Tak memang orang dengar, Dok dengar. Like orang-orang yang kaya ni nak depopulate kan. You Dok.